Assalamualaikum saudara sayang. Apa khabar? Moga berada di dalam keadaan yang sihat sejahtera dan lindungan Allah. Dan moga segala urusan dipermudahkan. Bella, di sini saya bakal berkongsikan dengan anda semua mengenai kisah yang ditukil dari buku berikut ini. Okey, kisahnya yang bertajuk Kegembiraan terhadap Putera Madinah pertama. Okey, sekali lagi saya ulangi ya. Tajuknya adalah Kegembiraan terhadap Putera Madinah pertama. Jom kita dengarkan bersama. Bayi pertama yang lahir dalam Islam setelah penghijrahan kaum muslimin ke Madinah telah dilahirkan oleh Asma binti Abu Bakar. Nama bayi yang dilahirkan itu ialah Abdullah bin Zubair, yang dewasanya menjadi sahabat dan pejuang Rasulullah SAW. Kisah kelahiran Abdullah bin Zubair ini sangat unik dan merupakan kabar gembira bagi seluruh umat Islam ketika itu. Kelahirannya pada ketika itu diraikan secara besar-besaran oleh seluruh penduduk Madinah. Ini kerana pada 4 bulan pertama berhijrah ke Madinah, mereka telah dilanda ujian. Ujian itu adalah tiada seorang pun bayi lelaki Islam yang dilahirkan. Jika ada pun bayi lelaki yang dilahirkan ketika itu, semuanya meninggal dunia. Orang Yahudi yang tinggal bersama dengan masyarakat Islam ketika itu mula menyebarkan propaganda dan diaya yang merusikan. Diajar di sini diaya ya, D-I-A-Y-A-H. Dan diaya yang merusikan fikiran masyarakat Islam di Madinah. Kami telah sihir orang Islam. Mereka tidak akan dapat melahirkan anak lelaki lagi. Keturunan mereka kelak akan pupus. Sedikit sebanyak berita yang tersebar ini menggugat keyakinan segelintir orang Islam. Lebih-lebih lagi yang lemah imannya. Asma binti Abu Bakar agak lewat berhijrah ke Madinah. Dia mengikut jejak kaum muslimin yang lain dan berhijrah juga ke Madinah ketika sedang sarat mengandung. Kandungannya sudah menunggu masa untuk dilahirkan. Asma keluar dari Mekah menuju ke Madinah. Dalam perjalanannya itu, dia singgah di Kubah. Ya, Kubah diucap sebagai Q-U-B-E, kemudian atasnya macam ada tanda koma gitu ya. Ya. Sebuah kawasan yang hampir dengan kota Madinah. Di situlah dia melahirkan seorang bayi lelaki, iaitu Abdullah bin Zubair. Setelah selamat melahirkan, Asma membawa bayinya itu pergi menemui Rasulullah SAW. Setelah sampai di tempat Rasulullah SAW, bayinya itu diletakkan di pangkuan baginda. Baginda gembira melihat bayi itu dan kemudian meminta kurma. Kurma itu dikunyah oleh baginda Rasulullah SAW. Diluahkan dan disuapkan sedikit ke dalam mulut bayi itu. Beruntunglah bayi itu, kerana yang pertama sekali masuk ke mulutnya ialah air liur Rasulullah SAW yang sangat mulia itu. Rasulullah SAW kemudiannya mendoakan keberkatan dan kesejahteraan bagi bayi tersebut. Maka jadilah Abdullah bin Zubair bayi lelaki pertama di Madinah. Masyarakat Islam yang masih runsing dengan diaya kaum Yahudi yang kononnya mereka telah disihir, akhirnya bergembira dengan kelahiran Abdullah bin Zubair. Ini kerana telah terbukti bahawa dakwaan orang-orang Yahudi itu tidak benar. Tiada sihir atau apa sahaja yang dapat mengatasi kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kota Madinah ketika itu menjadi riuh rendah dengan laungan gembira orang Islam. Mereka bertakbir dan berarak
mengelilingi kota Madinah sambil membawa bersama bayi bernama Abdullah bin Zubair itu. Setiap penghuni rumah yang melihat perarakan dan mendengar laungan takbir itu turut keluar beramai-ramai dan meraihkan kelahiran bayi tersebut bersama-sama. Bertambah riuh rendah suasana di kota itu kerana meraihkan kegembiraan menyambut putra pertama Madinah. Sekian dan demikian yang dapat disebut kiranya untuk saya kongsikan bersama dengan anda semua. Semoga bermanfaat.